Tengah malam, radar USS Roosevelt mengesan satu objek terpantas yang pernah direkodkan. Masih 15. Menuju tepat ke arah kapal perang Amerika. Dari mana datangnya? Iran. Namanya Fatah 1. Bukan sekadar peluru berpandu, ini adalah mesej kematian dari Tehran. Fatah 1 bukan peluru berpandu biasa. Ia adalah senjata hypersonik generasi baharu Iran. Kelajuan masih 13 hingga masih 15. Jarak 1,400 km. Direka khas untuk meminta sistem pertahanan Aegis US dan bahkan Saudi. Iran mendakwa Fatah boleh berubah arah di udara. Mampu elak radar. Mampu elak pemintas. Jika dilancar, tak banyak yang boleh selamat. Sejak 2023, kesan meningkat. US dikesan membina pengkalan rahsia di sekitar sempadan Iran. Jet F-35 menunjukkan terbang rendah di ruang udara sempadan. Iran beri amaran, tetapi diabaikan. Iran balas dengan satu kenyataan senyap, satu misil dilancar. Pukul 12.08 pagi, imej satelit mengesan panas di gurun tengah Iran. Pelancaran Fatah 1. Sistem US tak mampu pintas. Misil itu tidak terbang lurus, ia menari di udara. Sasaran, USS Roosevelt, kapal pemusnah kelas Arleigh Burke. Kapal ini lengkap dengan Aegis, radar spy 1, peluru SM-6. Tapi semua itu tidak berguna apabila berdepan hypersonik. Dalam 68 saat, hampir mencecah sasaran. Tiada amaran. Tiada masa untuk tindak balas. Tidak mengesahkan kehilangan. Tetapi laporan bocor menyebut sistem radar terganggu dan satu objek tidak diketahui pasti meletup berhampiran kapal. Iran senyap, tetapi seluruh dunia tahu, ini bukan latihan. Selepas kejadian ini, Turki, Rusia dan China menyatakan sokongan terhadap hak Iran untuk pertahanan. NATO mula menubuhkan lebih banyak sistem pertahanan di Teluk. Dunia menuju ke ambang Perang Dunia Baru. Fatah bukan sekadar senjata. Ia simbol cabaran kepada dominasi Amerika. Adakah ini permulaan kepada konflik terbuka? Atau hanya mesej dunia sudah berubah? Kalau anda rasa senjata Iran ni makin gila, tekan like. Kalau anda rasa F-35 hanya gembar-gembor, komen ayamkan di bawah. Langgan untuk lebih banyak analisa peperangan masa depan dari iWeaponry.